Sekembalinya kita di Stadium Star of Paroi sempena perlawanan Kuala Lumpur pula Kelantan, The Red Warrior bertemu dengan Negeri Sembilan FC. Hari ini kita dijangkakan sebagai pasukan penyokong pelawat lah. Gini away ketiga hari ni. So kita berada di Stadium Kota Baru. Straight to the point. Malam ni Rina Rama berapa? 0-3. Acak 3. Kelantan 0-3. Saya meramalkan seri 1-1 dan selamat menyambut Hari Natal kepada yang menyambutnya, dan selamat bercuti kepada seluruh rakyat Malaysia dan juga subscriber Helmi Tailo. Jangan lupa subscribe. Keluar tu dengan daun tu. Ui. Keempat nyaris-nyaris gol untuk KL The Red Warrior FC. Pemeriksaan VAR untuk gol Negeri Sembilan sebentar tadi. Akhirnya gol disahkan. Angka 0-1 Negeri Sembilan FC. Kelantan berjaya 1-1, tapi sayang. Zaman separuh masa tak. Oh, dan okay guys, tamat perlawanan Kelantan 0 Negeri Sembilan FC. Akhirnya Negeri Sembilan berjaya mendapatkan 3 mata Star. Dapat bawa pulang 3 mata Star of Paroi. Dan Rina, walaupun ramalan 3-0 tapi akhirnya 2-0. Kira ni kita punya away pertama lah, kemenangan away yang pertama. Okey, tahniah sekalian yang setia yang hadir ke away malam ni. 3 mata penuh dibawa pulang ke Paroi, clean sheet untuk AI. Semoga mendapat result yang baik bila bertemu JDT di masa akan datang. So, jangan lupa subscribe for Helmi Tailo. Jumpa lagi di next vlog. Selamat bercuti.